Di sini saya hendak menerangkan past tense. Past tense masa lalu, ya, masa dahulu. Okey, ia digunakan untuk tindakan yang telah berlaku. Yang telah berlaku. Contohnya, saya makan sarapan semalam dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris, I ate breakfast yesterday. Perkataan yesterday itu sudah menunjukkan waktu lalu. Dalam bahasa Inggeris, kita mesti cakap macam ini. I ate breakfast yesterday. Ate itu adalah verb, past tense verb of eat. Ya? Jadi kita mesti nak tahu. Okey, misal yang kedua. Dia berjalan ke sekolah. He walked to school. Tak mengatakan bila. Tapi past tense yang digunakan walk. Kita mesti nak tahu bila past tense, kita mesti gunakan past tense of the verb. Dan di situ juga mengatakan ayat ini past tense. Okey, minta anda faham ini.